Gitulah dengan isteri. Janganlah semua hak dia nak kita turut belaka, dan janganlah kita halang belaka-laka. Nah, kalau banyak bermain, bahasa dia orang puang, dia jenis main. Kalau banyak mengecek, memang fashion mengecek. Kena faham dah. Waktu kita ni kena faham. Jenis dia dah. Dia kata banyak main suruh orang puang kita. Kita suruh dak macam mana? Banyak hak dak main gitu gini. Beli benda hak ada dah pun dak cakap nak makan, nak beli pula hak baru pasing benda. Nak buat kan ni tak? Payah dia kalau nak suruh nikah dengan hak tak main. Nak nikah dengan orang yang bini yang betul semua, mun nikah dengan orang lelaki ya. Ya apa jenis gitulah. Nabi kata jenis gitu. Tengok tu Nabi kata dah nak puas tak lagi? Senyap ke? Dia kata ke Nabi. Suruh Nabi senyap. Mana ganggu nak dengar muzik ni. Lepas tu kena faham. Dia kata nak beli kat pinggang tu molek pula nampak. Kita ada dah pinggang di rumah. Dah cakap nak makan lah pinggang. Sebab bukan kita makan pinggang pun, nasi pun lah pinggang. Kalau makan dengan pinggang memang kena beli acak. Dia nak beli pula tengok keadaan ekonomi. Boleh tak ada hal, beli pula. Layang ke dia? Tak ada hal. Biar ni atur jujur bola gobok itu. Mainan macam anak kita. Ada dah beli Ultraman, dak molek ada dak patah lagi tangan apa semua. Dak patah tangan, dak cabut kepala lagi. Dak dan sebulan nak pula Spiderman. Beli je lah. Ni dak pakai lah Ultraman molek lagi. Nyak kawan tu. Kawan tu nak beli pula tu, lori. Tu Ultraman ada, main Ultraman dah rasa. Ni tak kena gitu. Kena pandai layang atek nampak? Gitu. Maka isteri gitulah, dia biasa main. Banyak main, bahasa dia. Kadang-kadang kita sakit hati tengok. Sebab kita beli mahal-mahal, dia tak pakai. Dia buat act saja. Hak pakai, hak uduh-uduh. Dia biasa gitu. Jadi hak comel-comel, hak mahal-mahal untuk orang kelis. Bukan untuk suami. Untuk suami. Kalau kita pergi sakit hati gitu, jadi susah hati mau kita. Kita kena faham bahasa dia orang bodoh. Dia memang gitu. Jadi tak balah Jadi hati kita senang Dia kebudak-kebudakan. Nabi kata akalnya kurang, bukan bodoh guana maknanya. Hawa-hawa. Tengok kita beli pinggang mahal-mahal, ada makan kita. Dia boleh robok. Pinggang lawa-lawa, cak kerek, korok kering habis. Jatuh je lawa-lawa belaka. Hak sobek-sobek, hak lawa-lawa. 599 sesek, 399 sesek. Dia boleh robok. Bagi atu, buat comel, bagi orang mari raya punya kelih. Lawa robok. Raya haji robok dek ni. Raya puasa dulu dia alih dek ni pula. Nampak macam lain. Padahal pusing dia tu. Dah makan kita pinggang tu maiding. Wai pemo. Nak mulai gelabeknya ni pinggang. Dia makan ketuk lelaki. Kolek mahal-mahal tu kolek tu, milaming apa semua tu. Pinggang Jepun tu. Kita beli dah kolek tu, kolek teko air tu. Teko buah hitam tu. Cawan nautik teko tu 190. Mana molek Kata waktu makan untuk lelaki dia air kopi petang-petang. Tak boleh kau bawa. Ibu tengah. Tapi pinggang. Hari ni pinggang. Ukur ni sama jarak ke tak? Tengah buat teko. Kita makan kolek biru tu kolek basuh kaki kalau. Dia kata tak sungguh. Bukan nak buat gurau dia. Tak begitu jetong gitu buat buah kopi ketang. Tok lelaki tanya balik, bukan koleh anak kecil baru ni. Molek ada. Jadi kita faham, baju dia 2 pasang dah beli 4 meter tak ada lagi, nak pula hak lain, bahasa dia ke puang. Jadi kena faham. Kadang-kadang kita cari piti, dia bagian berhabis. Itulah tugas. Suami tukang cari, isteri tukang berhabis. Kalau cari sama batu dah habis. Gila ke apa? Tambah-tambah piti. Jadi kena faham. Dia nak main beri sikit. Jangan banyak-banyak. Ngok Nabi ni. Nak main boleh tapi ada halangan. Satu baik tahan tangan. Tengok aku pitu dah.
Kita sampai pergi kedek-kedek ni. Lagi tengoknya ramai. Neh. Tapi ni dak banyak dah main. Ada modal tak? Kelek kanak tinggal ke laki. Nampak? Lagi dua mana macam main kat tu? Orang main padang, tengok orang main. Bertabu lebih sekali. Tak apa. Nak. Ada main padang Syah Bandar lagi, Syah Bandar main batu buruk, tang batu buruk. Nak, dak dekat rumah orang puang, berahi main. Berahi berjalan. Dia berahi berjalan. Nampak? Padahal lambat jalan kadek. Tapi berahi. Nampak? Orang lelaki tak berapa berahi jalan. Berahi sembang. Duduk dalam kopi sembang. Nah, harapan dia berahi jalan. Maksud dia. Orang mati jalan. Tak apa rasa ada panggilan. Orang kata orang mati mandi selalu. Dabong mandi. Nak tengok orang mati. Ini kasut demi tinggi tengok orang mati. Mana dia kawan tu nampak? Kasut demi tinggi. Mugi kaki ayang tak apa. Nah.